Persoalan terbaru, adakah Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang tidak sah dari segi perlembagaan? Seperti umum tahu, Anwar adalah bekas banduan dan baru-baru ini, peguam dan aktivis Waita Muti telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi. Beliau mencabar kesahihan Anwar Ibrahim sebagai Ahli Parlimen Tambun dan juga sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Sebab perkara 48-1-E, perlembagaan jelas menyatakan sesiapa yang dihukum penjara lebih setahun atau denda lebih RM2,000 automatik hilang kelayakan jadi ahli parlimen selama 5 tahun. Ingin saya ingatkan, itu adalah undang-undang negara dan bukan pendapat saya. Anwar dapat pengampunan pada Mei 2018, tetapi beliau bertanding untuk PM pada November 2022. Kurang daripada tempoh 5 tahun. Menurut hujah Waita, pengampunan itu hanyalah mesi. Ia tidak padamkan sabitan dan tidak secara jelas mengangkat hilang kelayakan di bawah perkara 48. Artikel 48-3 sebut hanya yang di-Pertuan Agong boleh angkat balik kelayakan itu. Tetapi di dalam teks pengampunan Anwar tidak secara jelas menyebut tentang artikel 48-3. Soalan besar sekarang, kalau hujah Waita Muti ini benar, adakah kita sedang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang pelantikannya tidak sah mengikut perlembagaan? Maklumlah, kalau rakyat Marhin keluar penjara, nak cari kerja pun susah. Tapi sebaliknya untuk Anwar Ibrahim, rakyat berhak tahu jawapan sebenar. Ini bukan soal individu, ini soal integriti jawatan tertinggi negara.